Ni aku ni. Dong kunyit. Dong kunyit. Betul lah tu, Big Food Kitchen. Big Food Kitchen. Yang rasa nak makan lauk-lauk, siput sodut, daging salai, masak lemak, ikan bakar malam-malam macam ni, dekat Big Food Kitchen ada. Jomlah kita makan nasi dia. Nak tengok lauk-lauk dia. Kalau malam-malam dapat makan panas-panas macam ni, best kan? Selalu orang fikir dekat Big Food Kitchen ni malam ada western je. Macam aku cakap tadi lah, lauk malam ada juga selain daripada western. Hari ni depan mata aku ni, aku ada sotong. Sotong dia besar-besar bang. Harga dia serendah 55 sampai 60 macam tu lah. Malam-malam boleh makan siput sedut dekat sini. Boleh makan masak lemak, daging. Daging salai dia. Kena pula dengan ikan siakap. Bakar-bakar. Dia yang bakar-bakar kat depan ni semua ada. Dan yang paling best, orang Melaka asam pedas wajib. Aku pilih kali ni asam pedas tetek. Sotong dia ni gemuk-gemuk macam aku isi tebal-tebal. Dia yang best tu kenyal-kenyal lembut tu. Yang best ikan bakar dia, sambal dia aroma angit-angit tu. Daging salai. Terasa smoke dia tu. Kena siput sedut dia bang malam-malam. Nak cari kedai ada lauk malam-malam memang payah lah kat Melaka ni. Tadi ada tanya pasal western tu. Ada. Boleh makan 5-6 orang ni. Kau tengok dengan kambing dia melambak macam ni. Ayam dia ada grill, ada goreng. Lepas tu ada nasi goreng nampak. 3. Portion 3 ni boleh makan 4 orang. Lembut bang. Untuk satu talam macam ni bawah 100 je bang. Apa tak boleh? Korang dah tahu dah kan dekat sini ada lauk malam. Apa lagi? Dah boleh masuk list lah kan?